Ini dia DDPi Z90 Master. Dashcam ni ada terlampau banyak features yang tak ada pada dashcam lain. Jadi jom aku cerita kat korang apa yang best pasal DDPi Z90 Master. First kali dia ada triple vision recording yang mana dia support sehingga 4K plus 4K plus 3K resolution. Jadi korang akan dapat detail setiap video yang korang record dan korang ambil gambar. Pastinya ini sangat-sangat bantu bila berlaku apa-apa, korang perlu dapatkan nombor plate pada kereta depan dan belakang. Selain daripada tu, dia menggunakan dual Sony Starvis 2 sensor yang mana sensor ni sangat-sangat bagus untuk dashcam. Dia sangat baik untuk keadaan yang sangat cerah dan sangat gelap. Yang mana walaupun dalam keadaan gelap, korang still boleh nampak apa yang berlaku dan paling bagus korang boleh nampak nombor plate kereta yang ada dekat depan dan belakang korang. Kawan cakap bila datang hari Senin tu ada pertandingan Muarna tu kan. Kawan dah cakap cakap macam ni. Mesti awak menang kalau awak tak datang. Kalau awak datang. Kalau awak datang hari Senin korang mesti awak menang kan. Gitu awak cakap. Untuk bahagian kabin pula, dia menggunakan AI interior camera dengan infrared. Jadi kalau korang berada dalam keadaan gelap, jangan risau, dia tetap boleh record apa yang berlaku dalam kabin. Ini untuk keselamatan passenger dan juga driver. Walaupun dalam keadaan gelap, dia still boleh nampak dengan menggunakan infrared yang disertakan dalam dashcam ni. Dan sekarang aku ada dekat bahagian belakang, korang masih nampak aku atau tidak? Untuk audio, korang masih dengar suara aku ataupun tidak? Dan jom kita akan tukar kepada infrared. Dan sekarang kita dah on dia punya infrared. Korang tengok macam mana dalam keadaan gelap macam ni, korang still boleh nampak muka aku dengan clear. Cuma satu je masalahnya, infrared ni korang tak boleh nampak warna. Tapi korang tetap akan suka disebabkan dia punya sharpness, dia punya clear memang betul-betul jelas. Dan sekarang cuba korang komen macam mana dia punya hasil gambar dan audio. Adakah korang masih dengar kalau kita duduk dekat bahagian passenger belakang ni? Ini dalam keadaan yang sangat gelap, korang still boleh nampak. Jadi jom kita buka lampu kabin. Adakah korang nampak aku lagi? Ajak. Dan sekarang ini situasi kalau korang pasang lampu kabin. Dia lebih jelas dengan infrared. Jadi sekarang aku nak ubah kepada mode biasa tanpa infrared. Dan ini adalah hasil bila korang tutup infrared. Warna korang boleh nampak. Tapi kualiti gambar aku tak pasti macam mana dalam keadaan gelap dan cahaya yang tak stabil ni. Tapi aku suka dia punya infrared. Fungsi infrared ni seriously memang padu. Walaupun dalam keadaan gelap, korang still boleh nampak dengan lebih jelas. Dan sekarang kita rekod menggunakan mode biasa, bukan infrared. Aku duduk di bahagian passenger belakang. Korang tengok aku macam mana. Boleh nampak muka aku, boleh nampak warna baju aku tidak. Dan korang dengar tak suara aku clear ataupun tidak? Cuba korang komen sikit. Ini adalah hasil recording menggunakan DDPi Mini 3X. Korang rasa kualiti dia macam mana? Aku sekarang berada pada kedudukan driver. Jadi kalau korang tengah bawa kereta, ini adalah hasil view dalam keadaan lampu kabin terbuka. Yang aku suka dia ada fungsi infrared. Jadi kita akan test dan korang rasa macam mana? Dalam keadaan ni, korang boleh nampak tak muka aku, warna baju aku dan suara aku clear ataupun tidak? Dan sekarang, jom kita tutup lampu kabin. Dan ini adalah hasilnya bila kita tutup lampu kabin. Korang akan nampak muka aku sama-sama, warna baju aku pun sama-sama. Tapi jangan risau disebabkan DDPi kali ni dah masukkan fungsi infrared. Kejap lagi aku akan tunjuk kat korang macam mana fungsi infrared. Ini adalah untuk keselamatan driver, passenger dan semua yang berada dalam kereta. Dan jom kita berpindah kepada infrared. Sekarang kita tengah rekod menggunakan infrared pada DDPi Mini 3X. Korang rasa macam mana? Cun tak cun? Gambar dia lebih clear, cuma warna dia lah tak nampak kan. Dia pakai hitam putih je. Tapi aku suka disebabkan dia lebih sharp. Dalam keadaan infrared macam ni, korang akan nampak detail yang lebih lagi.
Dan macam mana? Korang dengar suara aku still clear kan? Dan untuk color memang korang tak nak, untuk color korang memang takkan nampak apa-apa. Dan korang akan nampak dia lebih sharp berbanding tadi. Sekarang kita berada dalam keadaan yang betul-betul gelap. Dan jom kita buka lampu kabin. Jadi sekarang kita tengah buka lampu kabin, record menggunakan infrared. Korang still nampak mukaku dengan jelas dan korang rasa kualiti dia bertambah baik ataupun lebih gelap tu lebih baik. Macam mana? Korang ingat senang ke nak dapat dashcam interior macam ni? Siap ada infrared, pastinya korang akan lebih selamat untuk passenger dan juga driver. DDPi Z90 Master ni juga dia ada 4G connection yang mana korang still boleh connect dengan korang punya dashcam walaupun tak ada dalam kereta. Fungsi ni sangat bagus bila korang berada luar daripada kereta, apa yang berlaku kat kereta korang boleh dapat notification direct dekat phone korang. Dengan fungsi ni, korang dapat monitor apa yang berlaku pada kereta korang bila tengah parking. Bercakap pasal parking, dashcam ni juga dia ada 24/7 parking monitoring. Yang ni sangat bagus. Kalau korang tinggalkan kereta, apa saja berlaku dekat kereta korang, dia akan record dan akan simpan dalam memori. 24/7 parking monitoring ni juga, dia boleh detect sekiranya ada orang menghampiri ke kereta korang. Fungsi yang aku suka pada DDPi, terutama DDPi Z90 Master adalah dual storage system. Dalam ni, dia dah ada built-in 128GB dan korang boleh tambah sehingga 512GB. Kalau korang punya memory card ada masalah ataupun korup, jangan risau. Korang punya footage tetap berada dalam dashcam ni. Selain daripada itu, dashcam ni menggunakan super capacitor yang mana dia memastikan dashcam korang takkan panas walaupun korang drive terlalu lama ataupun berjemur di bawah panas terik. Untuk transfer footage daripada dashcam kepada phone dengan menggunakan wireless, kali ni dia menggunakan 5 GHz yang mana dia boleh transfer dengan speed yang sangat laju. Jadi itu saja untuk video kali ni untuk DDPi Z90 Master. Kalau korang minat, boleh dapatkan sekarang dan kalau korang nak tahu lebih lagi, korang boleh tinggalkan komen, aku akan baca dan buat dalam next video. Seriously, DDPi Z90 Master kali ni memang betul-betul master.